So siap kita bubuh IC dengan air bateri tadi, kita pasang balik di penutup dia. Bagi saya basuh. Dia tengok. Weh. Keluar IC tu. So kita buka basah tengok. Dia buat ni kita basah. Okey tak okey. So kat sini kita ada bateri charger. Kita pasang. Okey, so kat sini kita ada bateri charger kita. Dan ni bateri yang kita akan cas. Ada rasa sedikit panas lah. Okey, tadi kita tengok kat sini ada positif dengan negatif ya. Kat sini kita tengok warna merah. Warna merah ni positif, warna hitam ni negatif. Okey, kita akan cuba cas lah. So, elok ni kalau nak cas, kita kena buka ni. Okey, dia nak bagi dia meluap lah. Okey, so air pun cukup lah ni. Okey, macam biasa dah on. Tapi ni kena nak off lah. Okey, ni negatif. Warna hitam negatif. Dan ni warna positif. Okey, kita sambung dah dekat terminal positif dia. Dan kita akan cuba cas insya-Allah. Bismillah. Yang first kita akan bagi yang rendah dulu. Okey. Tak naik. Tak naik juga. Okey, kita cuba off leg, kita try buff. Buff tak naik. Kita rasanya kita kena check dulu punya keadaan bateri ni dengan gunakan multimeter. So kita guna multimeter sah. So kat sini kita ada bateri tester. Kita akan cuba bateri tester ni. Kita akan guna bateri tester ni untuk kita check keadaan bateri ni. Okey. Kat sini kita kena pasti 5Ah 12 volt 12 volt 5Ah. So macam biasa lah. Ni positif, ni negatif. Okey, so tengok sini quick test, enter. Okey, di 70Ah. So kita kurangkan kepada 5Ah. Oh tak boleh, paling kecil 30Ah. Try ya, enter. Okey, tengok state of health 3%. Dia punya state of charge 0%. Oh, so bateri ni tak boleh charge langsung lah. So dia dalam keadaan 7.8, memang lemah betul lah. 7.8 volt memang lemah betul. Okay, so kita kat sini recommended dia replace lah. Tapi tak apa, kita akan cuba charge dia.
Okey, kita cuba cas. So, kita cas. Okey, kita akan cuba cas sekali lagi. So macam biasa, sambung sekali lagi. Okey, kita akan cuba cas. Kuat sikit. Okey. Dalam setengah jam kita akan tengok keadaan dia macam mana. Okey, so setakat itu saja cara nak buat pengecasan pada bateri. So setakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.